Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam analisis awani. Malam ini kita bercerita mengenai isu pendidikan, kesukarelawan dan juga bagaimana kuasa ketiga iaitu dalam masyarakat sivil ini dapat digunakan dan dapat digerakkan untuk menyelesaikan dan juga membantu penyelesaian dalam isu-isu pendidikan. Ini berkaitan juga dengan usaha sukarelawan daripada Teach for the Needs yang sudah berlangsung ataupun dilakukan dan dijalankan sejak setahun yang lepas, dan pada Sabtu lepas berlangsungnya Konvensyen Pendidikan TFTN, dan saya bersama dengan orang kuatnya di sini iaitu saudara Anas Alam Faizli, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Teach for the Needs TFTN. Tahniah juga atas penganjuran dalam konvensyen pada minggu lepas, mendapat respon yang cukup baik sekali. Terima kasih. Dan kalau saya ingin berganjak sikit, ini post discussion kepada kelangsungan konvensyen yang lepas. Kalau saya dapat lihat bahawa daripada respon, daripada jumlah mereka yang hadir, daripada jumlah reaksi yang datang, bagaimana kita melihat ini mencerminkan sebenarnya sesuatu yang dikongsi sama oleh masyarakat di luar sekolah itu yang berada dalam sistem pendidikan, ataupun mereka yang cukup cenderung dan juga memiliki satu kesungguhan dan juga satu memberikan perhatian yang agak serius terhadap isu-isu pendidikan negara kita. Bagaimana kita melihat usaha dan juga gerakan anak muda khususnya dalam menangani dan juga bercerita mengenai isu-isu pendidikan kita? Adakah dengan bilangan mereka dan juga respon yang dapat daripada konvensyen tersebut mengatakan bahawa kesedaran dalam kesukarelawan dan sebagainya dalam isu pendidikan ini sudah meningkat? Saya rasa kalau kita lihat ya, kesukarelawanan ini bukan perkara baru di negara-negara maju. Kalau kita lihat bilangan sukarelawan satu dunia 140 juta orang, which is mewakili 7% GDP dunia. Dan di negara yang sedang membangun seperti Malaysia, kesukarelawanan sedang picking up. Tetapi yang pentingnya, adakah wujud satu platform di mana satu platform yang boleh menarik anak muda untuk terlibat secara aktif dalam kesukarelawanan. Itu yang TFTN cuba tawarkan. Kami cuba tawarkan sesuatu yang menarik, yang kita boleh tarik minat mereka untuk dapat menyumbang. Sebab itu dalam forum-forum TFTN saya sering katakan kepada mereka, apakah tanggungjawab anak-anak muda kepada masyarakat? Tanggungjawab mereka adalah untuk hadir di tengah masyarakat, untuk menjalankan peranan mereka sebagai cendekiawan, untuk membantu, dan kami tawarkan satu konsep iaitu pendidikan. Kerana menurut kami pendidikan itu satu penyelesaian kepada masalah-masalah sosioekonomi, masalah-masalah duniawi dan pelbagai lagi. Dalam bercerita mengenai isu pendidikan, ini adalah satu isu yang gemar dibincangkan ataupun disebut ataupun mahu dijuarai oleh siapa sahaja pun. Ini adalah bidang yang menjadi perhatian ramai. Akan tetapi dalam aspek itu di Malaysia tidak ramai juga yang, ataupun mungkin kita mahu galakkan lagi jumlah yang bercakap dan juga melakukan tindakan. Dan apabila kita bercerita mengenai tindakan itu, kita masih lagi bercerita mengenai dasar, kita masih lagi bercerita mengenai bagaimana ini betul, ini salah dan sebagainya. Bagaimana TFTN dalam satu aspek lain mungkin masuk daripada aspek bahawa terus pergi kepada golongan sasar, terus pergi kepada permasalahan yang sebenar. Dan itu yang ditawarkan oleh TFTN, dan sejauh mana ini memberikan respon dan juga dapat menarik perhatian yang mungkin lebih daripada, ataupun suara ini dikongsikan bersama dengan mereka yang besar di luar sana. Agak menarik ya, tahun ini TFTN telah melancarkan 3 tunggak utama TFTN, iaitu pertama, tunggak TFTN adalah anak-anak TFTN itu sendiri, iaitu golongan-golongan yang kami sasarkan, anak-anak di rumah yatim dan anak-anak pelajar yang corot. Tunggak pertama. Tunggak kedua kami adalah sukarelawan, mahasiswa dan guru. Mereka yang akan menyokong TFTN yang menjalankan aktiviti mengajar dan membelajar, dan kami sediakan satu platform untuk mereka ada sense of belonging, satu platform untuk mereka menyumbang tenaga mereka, dan kami menyediakan latihan, pembikinan modul dan buat research. Dan tunggak ketiga TFTN adalah keinginan menjuarai dasar-dasar dan polisi sebagai kuasa ketiga, iaitu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta. Some call it third sector, ada yang panggil third force. Dan beza yang kami cuba bawa ialah kami cuba membawa perubahan dari top bottom dan bottom top, di mana kami terus ke grassroots, terus masuk ke rumah-rumah anak yatim, melihat masalah-masalah yang berada di dalam pendidikan negara, dan juga menubuhkan segolongan sukarelawan yang menjadi ahli dalam research team untuk mengkaji dasar-dasar dan
InsyaAllah tahun ini juga kami akan melakukan convention untuk convention besar-besaran untuk mengkaji dasar pendidikan negara. Aspek ramai yang bertanyakan TFTN sudah masuk ke peringkat ketiga, ke tahap kuasa pendesak itu dan sebagainya. Atau bagaimana kita melihat impaknya kepada apa yang telah dilakukan sepanjang 2 tahun ataupun setahun ini. Kerana akhirnya nanti kalau diletakkan KPI, sudah pasti ada KPI yang sudah dicapai, sudah pasti daripada situ juga kita melihat kehadapan penambahbaikan yang diperlukan dalam TFTN sendiri. Bagaimana dalam aspek itu? 2012 ya, kami bermula dengan pedagogi tindas. Kami masuk ke semua anak yatim dan kami ada guru yang melakukan tuition percuma di sekolah-sekolah masing-masing. 2013 kami masuk dengan pedagogi pendidikan cinta, di mana yang pintar tolong yang corot, di mana kita kena ada semangat cintakan pendidikan dan ingin membantu masyarakat. Dan pada masa yang sama kami melancarkan kempen membaca, di mana di rumah-rumah anak yatim yang kami masuk, kami lihat 10% tidak boleh membaca. Di mana-mana kami pergi pun 10% tidak boleh membaca sejauh darjah 6. Sehingga darjah 6. Sehingga darjah 6. Dan pada tahun ini juga kami masuk ke sekolah di kawasan bandar, di mana satu kelas darjah 6, kelas corot, seluruh isi kelas tidak boleh membaca. Dalam 30 orang, lebih kurang macam tu? Dalam 30 orang, kelas ada 10, 300 orang, 30 orang, 10%. So 10% ni nombor magic. Anywhere 10%, dan kita lihat umur 12 tahun tidak boleh membaca adalah masalah yang serius. Dan menuju ke tahun depan kami akan teruskan kempen membaca. Kami ada tim literasi, dan kami akan teruskan dengan kempen berfikir. Kami akan melancarkan bermula Januari sekolah falsafah TFTN, dan kami akan terus memperkembangkan kelab mahasiswa kami, kelab mahasiswa TFTN dan kelab guru serta sukarelawan. Anas macam dah membentangkan seluruh apa yang telah dilakukan oleh TFTN pada tahun ini. Tapi selepas ini mungkin kita dapat mendasari isu-isu ataupun masalah, dan juga bagaimana kita melihat usaha sukarelawan dapat membantu dan menyelesaikan perkara-perkara masalah soalan seperti ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini dalam analisis awal ni. Kita jumpa sebentar lagi. Okey, bertemu lagi kita dalam analisis awal ni. Saya ingin mulakan blog ini mungkin dengan terus bersama dengan rakan saya Hilal Azmi di Set Kini Trending. Hilal, kalau nak ikutkan cerita pendidikan ini adalah sesuatu perkara yang sering diperbualkan di media sosial juga, kerana di platform media sosial tu walaupun 140 aksara di Twitter, banyak idea dan juga dikongsikan bersama. Mungkin ada perbualan dan juga cerita-cerita ataupun ayat-ayat ataupun idea yang kita boleh lihat yang cukup menarik, mungkin kita boleh tengok daripada isu-isu pendidikan ini, Hilal. Baik Zul, terima kasih. Sebenarnya bila di Twitter ni kami cuba juga mencari apakah topik-topik yang menarik berkenaan dengan kesukarelawan dan juga pendidikan. Dan bagi topik ini, kami cuba mendapati ada tweet-tweet yang dikongsikan oleh beberapa pengguna-pengguna Twitter, dan tweet-tweet mereka sangat menarik perhatian kerana dianggap memberikan inspirasi kepada pengguna-pengguna Twitter yang lain. Dan antara yang paling mendapat perhatian ialah dari Tubagus Guntur ini, yang mana beliau mengatakan pendidikan bukanlah sekadar persiapan untuk hidup, sebab pendidikan sesungguhnya adalah kehidupan itu sendiri. Dan seterusnya daripada Rikiande ataupun Ade Riki Wan, begitu banyak kita mengalami kegagalan dalam membangun hari depan. Pendidikan tak selesai, cita-cita peribadi hancur dalam kekacauan bertempur. Dan salah satu tweet paling menarik perhatian kami adalah tweet ketiga ini daripada Malisa Saali, iaitu berkenaan dengan isu sistem pendidikan Malaysia, yang mana dia dikatakan tentang dari kecil kita perlukan Pungsu Wangdu mungkin. Bagi anda yang tidak tahu, nama itu adalah salah satu daripada karakter protagonis dalam bidang pendidikan kreatif dan sains dalam filem Bollywood Three Idiots yang dilakonkan oleh Amir Khan. Pungsu Wangdu adalah karakter yang berjiwa besar dan mungkin sesuai dikaitkan dengan topik kesukarelawan dan juga pendidikan hari ini, Zul. Dan seterusnya, apa yang boleh saya kongsikan adalah tentang salah satu video MTV yang baru sahaja dimuat naik 2 hari lalu ke YouTube, yang mana turut menarik perhatian kami hari ini. Video yang bertajuk Helping Hands ini dinyanyikan oleh sukarelawan TFTN sendiri dan turut featuring Shasha Saidin, bekas penyanyi kumpulan Elite.
Kita cuba dengarkan sedikit dan hayati lirik tulisan Jiher ini. Baik Zul, saya rasa itu antara perkongsian kami di Kini Trending untuk analisis hari ini, untuk dikembangkan dalam analisis hari ini. Okey, terima kasih Hilal atas komen dan juga apa yang dikongsikan dalam Kini Trending itu. Anas, kalau kita melihat, ramai yang akan bercakap bahawa pendidikan ini perlu dilihat secara holistik. Kita bukan sahaja setiap kali keputusan peperiksaan keluar minggu lepas, contohnya PMR, kita akan melihat berapa ramai yang mendapat bilangan A. Dan kita mungkin terlepas pandang mereka sejumlah 300 pelajar yang mendapat semua E dalam setiap mata pelajaran. Dan kita masih lagi juga bercakap bahawa pendidikan ini bukan sahaja untuk melahirkan mereka yang berpendidikan tapi tidak berpelajaran. Itu antara yang dikongsikan dalam convention yang lepas. Dan mungkin Anas boleh kongsikan sikit sebanyak apa yang dikongsikan dalam convention yang lepas daripada mereka yang memberikan ucap utama seperti Anas sendiri, dan juga apa daripada perkongsian terrespon yang dapat daripada mereka yang hadir. Alhamdulillah, convention telah berjalan dengan lancar. Kita ada 5 ucap tama di waktu convention, 5 ucap tama, kita ada 2 forum dan penutupnya kita ada 1 bengkel 2 jam. Sesi dengan semua 13 projek-projek manager di semua rumah anak yatim TFTN. Datuk Dr. Siddiq Fadil sebenarnya yang berkata mengenai pelajaran. Kita menghasilkan rakyat-rakyat yang berpelajaran, tetapi sebenarnya mungkin tidak berpendidikan, kerana semakin hari jurang pendidikan itu semakin melebar. Yang berpelajaran ini tidak membantu yang tidak berpelajaran. Kelas curut dan kelas pertama itu tak bersama. Jadi perkara yang sama akan berterusan dan membentuk struktur sosial apabila mereka keluar di masyarakat nanti, yang kaya dan yang miskin, dan ini satu masalah yang akan berterusan dan kitaran itu tidak akan habis. YB Nurul Izzah Anwar juga berkongsi mengenai konsep kita kena berani dan jujur. Ini yang bercerita mengenai grade A. Beliau membuat pembandingan dengan TIMSS dan PISA. Mengapa kita menghasilkan ribuan A, SPM, PMR, tetapi keputusan kita di TIMSS PISA semakin hari semakin corot dan terus merudum. Malah ucapannya dia kata pendidikan solusi semua masalah dunia, dan setiap pendidikan itu akan memberi kesan kepada setiap generasi. Setiap kali kita merubah polisi pendidikan, satu generasi akan terkesan. Baby boomers, Gen Y, Gen Z. Ubah polisi pendidikan, kita akan ubah generasi kemudian. Kemudian pengurusi TFTN saudara Zamir berkongsi mengenai mazhab cinta. Mazhab cinta mungkin boleh dibincang lebih lanjut di sesi yang lain. Kemudian di forum kami menjemput Sasha Saidin dan Luke Butterfingers menceritakan bagaimana aktiviti sosial dan masyarakat, bagaimana sukarelawan harus turun ke padang. Dalam aspek ini, bagaimana kita melihat pendidikan itu, kerana kita semakin terbuka dengan idea baru dan dalam masa sama kita masih terikat dengan sesuatu yang masih membelenggu sistem persekolahan kita pada hari ini. Dan ada yang mengatakan bahawa kita mungkin berada di persimpangan di mana pelaksanaannya satu perkara, dan kita dulu mengatakan bahawa kita tidak mahu sistem berdasarkan peperiksaan, tapi kita mungkin juga terbelenggu dengan sistem yang lama dan merasakan bahawa kalau tak ada peperiksaan, macam mana saya nak menilai kehebatan seorang itu. Jadi mungkin sistem penilaian dan juga bagaimana kita mengadaptasi dan juga menginterpretasikan pendidikan itu juga perlu dilihat, bukan saja di ruang lingkup sekolah itu, tapi pada masyarakat keseluruhannya itu. Dan budaya itu mungkin memakan masa untuk ada perubahannya. Itu nak kita kongsikan selepas ini. Kita nak berhenti lihat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis awal ni selepas ini. Okey, betul kita dalam analisis awal ni. Anas, kita tak banyak masa, mungkin boleh respon apa yang kita tanyakan sebelum berhenti rehat tadi, sebentar tadi. Bagaimana kita nak melihat akhirnya nanti dalam kita bercerita mengenai mungkin pembudayaan penilaian dalam masyarakat kita sikit sebanyak perlu berubah. Kerana hari ini walaupun kita mengatakan bahawa kita tidak mahukan sistem berdasarkan grade dan sebagainya untuk anak-anak kita, tapi akhirnya mereka secara semula jadi kita masih lagi terbelenggu dalam sistem dan kelompok yang sama. Bagaimana perubahan pemikiran, perubahan
perubahan budaya itu sikit sebanyak boleh dimulakan dan juga boleh berubah sikit sebanyak? Saya dapat kaitkan isu ini dengan pendidikan itu mewakili keperluan waktu itu. Pasca merdeka kita memerlukan doktor, engineer. Jadi pendidikan itu kita susun untuk melahirkan sebanyak mungkin lebih ramai profesional pada kita itu. Lebih ramai profesional, doktor, segala-galanya. Mungkin waktu merdeka kita nak lahirkan ramai ahli politik yang boleh berjumpa dengan orang British minta kemerdekaan segala-galanya. Tetapi kita sampai ke hari ini, kita mempersoalkan balik sistem pendidikan itu. Sistem pendidikan itu bagaimana jalan akhirnya? Adakah jalan akhirnya masih benar dan tepat, ataupun kita harus menjadikan sistem pendidikan itu untuk merungkai potensi maksimum dalam setiap anak-anak? Itu yang menjadi persoalan paling terbesar sekarang. Dan cerita pasal penilaian grade A kan, apabila pendidikan itu terlalu mendorong kepada A, mengejar grade, yang menjadi masalahnya di sekolah, anak-anak menjadi begitu kompetitif. Mereka berkompetitif, bersaing. Tapi apabila bersaing, mereka kehilangan sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat tolong-menolong, bantu-membantu, dan itu yang menjadi isu seperti kata Malik bin Nabi, dehumanization human kan. Jadi isu-isu ni kita harus lihat supaya pendidikan itu menjadi satu pendidikan yang holistik. Maka kerana itu TFTN bawa pedagogi pendidikan cinta. Anas juga menyebut bahawa selepas convention itu perlu lebih banyak tulisan, nyatakan pandangan, nyatakan idea bagi sesiapa sahaja yang mengambil berat dengan sistem pendidikan kita, kerana keterbukaan dan juga kepelbagaian idea itu mungkin boleh menyumbang sesuatu. Dan hari ini juga kita melihat peranan media sosial itu cukup luas, dan saya yakin bahawa TFTN mungkin tidak berada di tempatnya sekarang jika gerak kerjanya tidak dilakukan di media sosial, jika perdebatan ini tidak berlaku di sana. Jadi bagaimana dalam aspek ini mungkin kita memerlukan lebih ramai lagi di kalangan masyarakat kita untuk melahirkan idea yang berkesan dan juga bernas untuk dalam kegunaan semua. Dan perdebatan itu boleh sentiasa berlaku, percambahan idea itu khususnya di kalangan Gen Y atau mereka yang muda ini dapat disuburkan, dan sekaligus pembudayaan itu dapat berubah sedikit demi sedikit di kalangan masyarakat. Saya percaya dengan konsep yang mudah. Pertama kita kena membaca, kemudian kita selepas baca kita kena faham. Selepas faham kita kena berfikir dan bertindak. Jadi saya pernah berada di UIA untuk sebuah forum pendidikan. Saya lontarkan cabaran kepada Gen Y kerana saya dapat satu soalan, bagaimana Gen Y boleh menyumbang? Mana tu Gen Y bagi? Gen Y bagi, bagaimana Gen Y boleh menyumbang? Saya cakap tulis, menulis, keluarkan idea. Sebab penulisan ini sesuatu yang seperti Pramodia pernah berkata, penulisan adalah satu usaha untuk mengabadikan kehidupan. Jadi mereka harus menulis, keluar, dan TFTN bercadang kami mempunyai sasaran untuk mengeluarkan 5 buku pada tahun ini mengenai isu-isu pendidikan. Kerana jika isu-isu ini tidak dibawa, tidak ditulis, cakap habis macam tu saja. Jadi harus ditulis. Maka kami sering menggalakkan ahli-ahli sukarelawan kami untuk menulis. Kami ada satu badan untuk research yang menulis, mengkaji pedagogi pendidikan. Kami ada buat bengkel pedagogi of the oppressed Frere. Kami ada buat bengkel pedagogi pendidikan cinta. Ada kem latihan dan bagai-bagai usaha untuk menjadikan untuk mengeluarkan satu cadangan. Dan yang paling penting, TFTN sering mengatakan yang kami tidak ada jawapan untuk semuanya, dan kami menjemput semua untuk bersama-sama menulis, melontarkan fikiran dan berkongsi untuk pendidikan yang lebih baik. Impaknya akhirnya nanti kita di minggu terakhir 2013 dan ramai yang akan meramalkan dan juga mengharapkan sesuatu untuk tahun 2014, dan TFTN juga begitu. Rangka kerjanya sudah ada untuk kita lihat pada tahun 2014, dan akhirnya nanti perhatian dan juga tumpuan kepada TFTN juga adalah satu cabaran supaya dapat dilakukan dengan lebih terperinci, dengan lebih baik. Dan cabaran itu bagaimana digalas untuk menjelang tahun-tahun akan datang? Menuju 2014 kami sedang menstrukturkan organisasi kami dengan lebih terteliti. Kami membahagikan gerak kerja daripada kami ada seorang yang menjaga kewangan, fundraising dan financial. Kami ada seorang chief operating yang menjaga operasi, urusan-urusan operasi. Di bawahnya ada project manager, ada modul training, dan di bawah saya ada event dan sekolah falsafah, kelab mahasiswa. Jadi moving forward,
kerana TFTN sekarang sudah dianggotai 800 sukarelawan berdaftar, 300 ahli kelab mahasiswa, 60 kelab guru. Jadi kami melihat organisasi yang berstruktur penting untuk moving forward. Tapi pada masa yang sama, kami bergerak dengan santai. Kerana pejabat kami bukan di May Valley, pejabat kami di Facebook. Dan melalui WhatsApp group, Facebook dan juga mailing list. Jadi kami percaya dengan kaedah yang santai untuk mengelak birokrasi berlaku, tapi pada masa yang sama mempunyai organisasi yang berstruktur adalah satu cara yang terbaik untuk kami bergerak ke hadapan. 2014 juga bagaimana? Okey, mungkin selepas ini kita boleh cakap lagi mengenai mazhab cinta dalam pendidikan itu sendiri, dan mungkin juga selepas ini kita nak melihat juga bagaimana tahun 2014 kita nampak kesukarelawan itu datang dengan sendirinya, gerakannya itu datang dengan lebih vibrant ni lagi. Itu mungkin kita dapat bincangkan kemudian nanti, Anas, kerana masa tak cukup untuk hari ini. Terima kasih Anas kerana bersama kami dalam Analisis Awani. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan ataupun anda ingin menulis seperti yang kata Anas tadi, boleh teruskan bersama kami di Facebook atau Twitter Astro Awani, atau terus bersama kami di astroawani.com untuk perkembangan berita segenap dimensi. Sekian saja Analisis Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you, Anas. Thank you.